Pagi ini apabila anda melihat cermin atau semasa mandi, adakah anda perasan perubahan pelik pada badan anda? Jika anda melihat uban pada bulu hidung, adakah bulu di bahagian bawah juga mula memutih? Jika anda menganggap ini hanyalah tanda penuaan dan mengabaikannya, anda perlu berhenti dan berfikir sejenak. Itu mungkin amaran terakhir yang dihantar oleh organ dalaman anda dalam diam. Sebenarnya, badan kita sentiasa menghantar isyarat luar biasa jauh sebelum penyakit menyerang. Terutamanya selepas usia 60 tahun, membezakan sama ada perubahan fizikal adalah penuaan semula jadi atau panggilan kecemasan yang mendesak adalah kriteria penting yang menentukan jangka hayat kesihatan anda pada masa hadapan. Dalam video ini, Dr. Imam Santoso akan menjelaskan secara terperinci 3 isyarat senyap yang tidak boleh diabaikan oleh mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan kaedah pemakanan berkuasa yang boleh memulihkan badan anda dengan bahan-bahan yang boleh dibeli di pasar sekarang. Terutamanya maklumat tentang uban di bahagian tertentu dan sup detox yang akan diperkenalkan di bahagian akhir video adalah sangat penting sehingga ia boleh mengubah hidup anda sepenuhnya dalam tempoh 10 tahun akan datang. Jika anda mahu terus berjalan dengan kaki sendiri, menikmati makanan yang lazat dan hidup sihat tanpa menjadi beban kepada keluarga seperti Encik Ahmad atau Puan Siti, sila tonton video ini sehingga tamat dan amalkannya mulai hari ini. Saluran ini berkongsi maklumat tentang diet untuk memanjangkan jangka hayat kesihatan dengan tema tabiat pemakanan yang betul selepas usia 60 tahun. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila tinggalkan tanda suka dan komen di bahagian akhir untuk memberi sokongan. Mari kita mulakan perbincangan utama. Isyarat penting pertama yang perlu diperhatikan ialah perubahan pada kaki yang boleh diperiksa dengan mudah semasa mandi setiap hari. Adakah anda rasa bulu kaki anda semakin nipis dan jarang berbanding dahulu? Mungkin dahulu ia lebih tebal dan lebat, tetapi sekarang ia kelihatan sangat licin. Bagi wanita seperti Puan Siti, anda mungkin rasa selesa kerana tidak perlu bercukur lagi, dan bagi lelaki, mudah untuk mengabaikannya sebagai faktor usia. Namun, perubahan ini mungkin bukan sekadar penuaan. Ia boleh menjadi tanda awal aterosklerosis yang sedang berlaku secara diam-diam. Ia dikenali sebagai isyarat awal bagi penyakit arteri periferi. Bayangkan bulu pada badan kita memerlukan bekalan oksigen dan nutrien yang mencukupi untuk tumbuh. Seperti tumbuhan memerlukan air, bulu kaki juga memerlukan aliran darah sebagai sumber kehidupan. Namun, kaki yang paling jauh dari jantung adalah bahagian yang aliran darahnya mudah menjadi lemah. Jika arteri di kaki menjadi keras dan sempit, apa yang akan berlaku? Penghantaran nutrien melalui darah tidak dapat sampai ke hujung kaki dengan sempurna. Akibatnya, folikel rambut yang kekurangan nutrien akan kehilangan kekuatan, bulu akan gugur dan kulit kaki akan menjadi berkilat dan licin secara tidak semula jadi. Jika keadaan ini dibiarkan sebagai faktor usia, kebas kaki dan rasa sejuk akan menjadi lebih teruk, akhirnya menyukarkan untuk berjalan, dan dalam kes yang teruk, terdapat risiko nekrosis tisu kaki. Saluran darah kaki yang tersumbat juga bermakna saluran darah di otak atau jantung mungkin berada dalam keadaan yang sama. Bukankah itu menakutkan? Tetapi jangan risau. Anda tidak perlu membeli ubat mahal atau peralatan kesihatan untuk mengatasi krisis saluran darah ini. Ada makanan penyelamat yang kecil tetapi hebat yang boleh dibeli dengan harga sekitar RM5 di pasar raya berhampiran rumah anda di Kuala Lumpur. Ia adalah ikan makarel dalam tin. Anda mungkin ragu-ragu sama ada makanan biasa seperti itu berkesan, tetapi apa yang kaya dalam ikan berminyak seperti makarel atau sardin mempunyai kesan luar biasa dalam melembutkan saluran darah yang keras dan membersihkan darah. Satu kajian besar oleh sebuah institusi penyelidikan kebangsaan di Malaysia juga mendedahkan bahawa orang yang kerap makan ikan mempunyai risiko serangan jantung yang jauh lebih rendah. Jadi mengapa disyorkan dalam tin berbanding ikan mentah? Sebabnya sangat penting. Ikan mentah mula teroksida sebaik sahaja terkena udara, menyebabkan apa mudah rosak, tetapi ikan dalam tin diproses tanpa sentuhan udara, jadi apa yang berharga terpelihara. Selain itu, tulang ikan telah dilembutkan supaya anda juga boleh mengambil kalsium yang sering kekurangan selepas usia 60 komo. Ia bukan sahaja membersihkan saluran darah, tetapi juga menguatkan tulang, boleh dianggap sebagai titisan nutrien yang boleh dimakan. Cara pengambilannya sangat mudah. Masukkan ke dalam sup atau makan sebagai lauk pauk 2 hingga 3 kali seminggu. Dengan tabiat kecil ini, darah akan mula mengalir semula ke hujung kaki dan seluruh saluran darah badan akan mula pulih.
Jika anda rasa bulu kaki anda semakin nipis, itu mungkin suara hati saluran darah anda yang meminta ikan makarel dalam tin. Isyarat kedua yang perlu diperhatikan dengan teliti ialah tangan anda. Lihat tangan anda sekarang. Perhatikan kuku anda dengan teliti. Adakah anda pernah mengalami kuku yang mempunyai garis menegak atau mudah pecah dan rapuh? Anda mungkin menganggapnya sebagai perkara biasa apabila usia meningkat. Memang benar fenomena ini boleh menjadi lebih ketara seiring dengan peningkatan usia. Namun, jika garis itu dalam dan kuku menjadi semakin lemah, permukaannya kasar dan pecah, itu bukan sekadar penuaan. Ia mungkin isyarat amaran kecemasan bahawa badan anda sudah mengalami kekurangan zat makanan yang serius. Kuku adalah bahagian badan yang menerima bekalan nutrien paling akhir. Nutrien akan dihantar terlebih dahulu ke organ penting untuk kelangsungan hidup seperti jantung atau otak, dan baki nutrien barulah dihantar ke bahagian hujung seperti kuku atau rambut. Bermakna, masalah pada kuku menandakan bahan penting seperti protein dan mineral dalam badan sudah habis. Apa yang paling kurang ialah protein dan zinc. Zinc adalah penting untuk membina sel baru, ibarat juruteknik mahir di kilang. Jika zinc kekurangan, kuku atau kulit yang sihat tidak dapat dihasilkan. Menurut tinjauan kesihatan di Malaysia, ramai warga emas berusia 60-an ke atas berada dalam keadaan kekurangan protein dan zinc untuk tempoh yang lama, iaitu sejenis malnutrisi gaya baru. Adakah anda juga sekadar makan mi atau roti bakar kerana hilang selera makan? Nutrien yang diperolehi daripada makanan tersebut sangat tidak mencukupi. Kuku yang lemah adalah amaran badan bahawa saluran darah, tulang dan otot juga semakin lemah. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jawapannya mudah didapati di pasaraya kawasan perumahan anda. Ia adalah telur. Telur adalah makanan lengkap yang mengandungi hampir semua nutrien kecuali vitamin C dan serat. Ia kaya dengan protein berkualiti tinggi yang menjadi bahan utama kuku, serta zinc yang membantu pertumbuhan semula sel. Ada satu petua penting untuk menggandakan kesan telur, iaitu dengan memakannya bersama bahan yang kaya dengan vitamin C. Kajian menunjukkan pengambilan bersama lemon atau brokoli akan meningkatkan kadar penyerapan zinc. Contohnya, masukkan telur rebus dalam salad dengan sedikit perahan lemon, atau makan telur goreng bersama brokoli semasa sarapan. Garis menegak pada kuku adalah surat daripada badan yang menyatakan kekurangan bahan. Sebelum membeli suplemen mahal, cubalah makan 2 biji telur sehari. Jika diamalkan secara konsisten selama sebulan, anda akan rasa kuku merah jambu yang sihat mula tumbuh dari pangkal kuku. Itu adalah bukti nyata bahawa organ dalaman dan otot anda juga semakin muda. Isyarat ketiga ialah perkara paling penting yang ingin Dr. Imam Santoso sampaikan dalam video ini. Ia adalah tentang uban yang tumbuh pada bulu hidung atau bulu di bahagian sulit seperti yang disebutkan di awal video. Rambut yang memutih adalah fenomena semula jadi bagi sesiapa sahaja apabila usia meningkat. Namun, jika uban mula tumbuh secara tiba-tiba di bahagian seperti bulu hidung atau bulu kemaluan walaupun anda belum terlalu tua, ini mungkin bukan sekadar penuaan tetapi isyarat amaran daripada organ tertentu di dalam badan. Ia mungkin isyarat gangguan fungsi kelenjar tiroid yang terletak di bahagian leher. Tiroid adalah pusat tenaga yang mengawal metabolisme seluruh badan dan menghasilkan hormon. Ia memainkan peranan penting seperti enjin kereta yang mengawal kelajuan badan kita, memanaskan badan, mengawal pergerakan organ dan menggalakkan pertumbuhan semula kulit dan rambut. Jika fungsi tiroid menurun, kadar metabolisme seluruh badan akan menjadi sangat perlahan. Aktiviti sel melanosit yang menghasilkan warna juga merosot, menyebabkan bulu tumbuh putih tanpa warna. Terutamanya bulu tebal seperti bulu hidung atau bulu kemaluan mempunyai kitaran pertumbuhan yang lebih lama daripada rambut biasa, jadi ia biasanya tidak mudah beruban. Jika uban meningkat di sini, bermakna enjin metabolisme badan telah menjadi sangat perlahan. Tambahan pula, jika anda merasa sangat sejuk kebelakangan ini, berat badan meningkat walaupun kurang makan, berasa lesu tanpa sebab, sentiasa letih atau kulit menjadi kasar dan kering, ini mungkin gejala tipikal hypothyroidisme dan bukannya sekadar menopause. Ramai yang menganggap ini hanya faktor usia, tetapi ia adalah isyarat perubatan yang memerlukan rawatan dan penambahbaikan diet. Untuk mengaktifkan semula fungsi tiroid yang merosot, anda perlu mengambil mineral yang dipanggil yodium. Yodium adalah bahan utama hormon tiroid yang banyak terdapat dalam rumpai laut seperti mik, kombu dan rumpai laut lain yang biasa kita temui di Malaysia.
Jika anda menggunakan bahan ini dalam sup secara konsisten, anda boleh menambah kekurangan yodium secara semula jadi. Namun, perlu diingat, jangan mengambilnya secara berlebihan. Satu lagi perkara, mineral selenium diperlukan agar hormon thyroid berfungsi dengan betul. Jika selenium kurang, hormon yang dihasilkan tidak dapat berfungsi. Selenium kaya dalam ikan seperti mackerel atau tuna dan juga telur. Jadi gabungan telur dan sup rumpai laut adalah sangat baik untuk pemulihan fungsi tiroid. Kesimpulannya, tidak perlu berasa malu jika terdapat uban pada bulu hidung atau bulu kemaluan. Sebaliknya, ia adalah suara badan yang meminta tenaga semula kerana enjin badan sedang mendingin. Jangan ragu untuk makan telur dan semangkuk sup rumpai laut panas untuk membangkitkan metabolisme anda. Perubahan kecil pada meja makan boleh menjadi langkah pertama yang berkuasa untuk mengembalikan kecergasan badan anda. Setakat ini, kita telah membincangkan 3 perubahan fizikal, iaitu keguguran bulu kaki, garis menegak pada kuku dan uban pada bulu hidung atau bulu sulit. Semua perubahan ini adalah amaran penuaan yang berpunca daripada 3 punca utama, iaitu saluran darah tersumbat, kekurangan zat makanan dan penurunan fungsi metabolisme. Walaupun pada mulanya ia kelihatan remeh, mengabaikan isyarat ini boleh membawa kepada nasib buruk yang lebih besar seperti strok, kelemahan seluruh badan atau terlantar sakit dalam tempoh lama. Namun, jangan terlalu takut. Dengan mengamalkan pengambilan bahan makanan yang disebutkan tadi, badan anda pasti akan mula bertindak balas secara positif. Akhir sekali, Doktor, Imam Santoso ingin memperkenalkan satu sup detox berkuasa yang boleh membersihkan semua ketidakseimbangan, keletihan, sisa buangan dan toksin dalam badan sekaligus. Resipi ini dibuat berdasarkan teori sup fitokimia oleh pakar perubatan anti penuaan termasuk Dr. Imam Santoso yang merupakan terapi semula jadi yang penuh dengan tenaga kehidupan yang boleh dibuat dengan mudah di rumah. Bahan yang diperlukan hanya 4, iaitu kubis, bawang besar, lobak merah dan labu kuning. Keempat-empat sayur ini dikenali mempunyai kuasa antioksidan yang sangat kuat untuk menyingkirkan radikal bebas yang merupakan punca utama penuaan dan keradangan. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Potong bahan mengikut saiz yang sesuai, masukkan ke dalam periuk, tuangkan air sehingga menutupi bahan dan masak dengan api perlahan selama 20 hingga 30 minit. Sebaik-baiknya makan tanpa menambah garam atau perasa untuk merasai rasa asli sayur-sayuran. Pada masa ini, air rebusan berwarna coklat jernih akan terhasil dan itulah fitokimia yang keluar daripada dinding sel sayuran yang terurai oleh haba dan masa. Kehebatan sebenar sup ini adalah keupayaannya untuk meningkatkan imuniti, membersihkan darah dan memulihkan saluran darah serta sel yang rosak. Ramai yang mengamalkan sup ini melaporkan kulit menjadi lebih cerah dan anjal, uban berkurangan atau tidak lagi mudah selesma. Jika rasa sup kosong terlalu tawar, anda boleh menambah sedikit perasa atau masukkan ikan mackerel dalam tin untuk kombinasi yang lebih sempurna. Apabila komponen EPA dalam mackerel bertemu dengan antioksidan sayur-sayuran, sup anti penuaan yang tiada tandingan akan terhasil. Sup ini paling berkesan diminum segelas sebelum sarapan atau sebelum makan malam. Semangkuk sup yang boleh dibuat dengan baki bahan dalam peti sejuk ini akan mengubah kesihatan anda dari dalam dengan lebih berkesan daripada suplemen atau kosmetik mahal. Pelaburan terbaik untuk badan bermula dari dapur anda sendiri. 3 perubahan, iaitu keguguran bulu kaki, garis kuku dan uban pada bahagian sulit, bukan lagi perkara yang perlu diabaikan atau diterima sebagai faktor usia. Ia adalah isyarat kehidupan di mana badan anda sedang menjerit meminta nutrien untuk terus hidup. Penyelesaian yang diperkenalkan hari ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Semuanya boleh didapati dengan harga beberapa ringgit sahaja di pasar raya esok pagi. Membersihkan saluran darah dengan mackerel dalam tin, membina sel baru dengan telur, mengaktifkan metabolisme dengan rumpai laut dan mencuci toksin badan dengan sup sayur-sayuran. Walaupun ia adalah bahan biasa, kuasanya tidak biasa. Amalan kecil ini adalah jalan yang paling pasti dan selamat untuk hidup muda dan cergas walaupun menempuh usia 60-an, 70-an dan 80-an. Badan kita dibina daripada apa yang kita makan. Apa yang anda makan hari ini akan menentukan badan anda dalam tempoh 6 bulan atau setahun akan datang. Sebab itu saat ini sangat penting. Sekarang adalah saat terpantas untuk anda menjadi muda semula.
mulakan perubahan kecil pada meja makan mulai hari ini. Badan pasti akan membalas budi atas usaha anda. Adakah anda terfikir untuk pergi ke pasar raya sekarang untuk membeli ikan makrel selepas menonton video ini? Atau bertekad untuk memasak sup sayur malam ini? Jika ya, anda telah mengambil langkah pertama untuk mendapatkan semula keremajaan anda. Saluran ini akan terus menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah dan jelas untuk hidup lebih sihat dan bermakna selepas usia 60 tahun. Jika video hari ini bermanfaat, sila tekan butang langgan supaya tidak terlepas video seterusnya. Dr. Imam Santoso mendoakan kesihatan dan keceriaan dalam kehidupan seharian anda. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat.